sebenarnya turbo ni dia ada jangka hayat ke atau tidak? Jangka hayat dia tak ada jangka hayat dia. Kalau kita pandai jaga, minyak FUHO tu tahan lah dia. Kalau katakan kita jaga minyak hitam, tapi turbo tu kita boost tinggi. Lepas tu minyak bahan api yang kita pakai panas katakan. Jadi turbine dia yang pertama, turbine dia boleh crack macam tu je. Sebab dia jalan dalam high temperature, lepas tu dia dah turbo manifold dah merah je. Jadi tak tahan lah sebab benda ni dia subjektif. Ada yang tahan, ada yang tak tahan. Dia tak ada jangka hayat tu. Kalau jangka hayat tu pendek bermaksud mekanikal yang menggerakkan turbo tu adalah masalah. Okay. So maknanya boleh pakai, kalau ada kerosakan pun boleh di repair lah. Boleh repair. Okay. So maknanya tak perlulah ke tukar turbo baru ke, so tak perlulah. Tak perlu. Kalau katakan perlu kena tukar turbo baru, kita tengok dulu. Kalau kata kerosakan tu melebihi daripada harga yang kita beli baru, kita akan suggest beli baru je satu set. Okay. Macam dekat kita ni, kalau kata kereta-kereta konti yang rosak kipas depan belakang tu, kita servis bermula 8.5 sehingga 1,500. Kalau kata kereta-kereta yang supercar, harga dia ada yang 4,000, ada 5,000, ada 6,000. Kena tengok model.